Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke diskusi ilmiah saya pada hari ini. Saya Puteri Saida Nafisha binti Abdul Aziz dari kelas PPS 3 Sempang 12 dan bersama rakan pembelajaran saya Nur Adriana Hanani binti Hasnul Hisham iaitu bekas pelajar UiTM Asasi Undang-Undang. Pada hari ini kami akan membentangkan penggunaan alat kemahiran serta menghuraikan tema Hari Guru 2026 iaitu Guru Bitara Nadi Negara yang selaras dengan aspirasi pendidikan Malaysia 2026 hingga 2023. Soalan pertama, Puteri, jadi apakah yang dimaksudkan dengan alat kemahiran berfikir? Jadi, alat kemahiran berfikir merupakan satu kaedah yang membantu seseorang berfikir secara lebih tersusun, sistematik dan kritis ketika menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Secara umumnya, terdapat 7 alat kemahiran berfikir yang sering digunakan dalam pendidikan iaitu yang pertama, peta minda. Peta minda ini sesuai untuk mengembangkan idea utama. Seterusnya, pengurusan grafik. Pengurusan grafik dapat membantu membuat perbandingan atau mengelaskan maklumat. Yang ketiga ialah peta iting. Peta iting digunakan untuk mengembangkan kemahiran berfikir mengikut 8 proses pemikiran. Dan yang keempat ialah carta radar. Carta radar ini sesuai digunakan apabila kita ingin membandingkan beberapa ciri atau kriteria. Seterusnya yang kelima, chord 3 iaitu memberi tumpuan kepada proses membuat keputusan secara tersusun. Manakala penyoalan pula membantu guru merangsang pemikiran aras tinggi melalui soalan yang mencabar minda murid. Okey, baiklah, terima kasih atas penjelasan berkaitan alat kemahiran pemikiran tersebut. Dalam website, saya melihat awak memilih kaedah 6 topik pemikiran untuk menjelaskan tema Hari Guru iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Jadi, mengapakah awak memilih 6 topik tersebut? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Walaupun terdapat pelbagai alat kemahiran berfikir, saya memilih untuk memilih 6 topik pemikiran. Mengapa saya memilih 6 topik pemikiran? Hal ini kerana tema Hari Guru iaitu Guru Bitara Nadi Negara ini tidak boleh dihuraikan daripada satu perspektif sahaja. Sebagai contoh, jika saya menggunakan peta minda, saya hanya menyusun isi berkaitan tema tersebut. Jika saya menggunakan carta radar, saya hanya boleh membandingkan ciri-ciri guru. Jika menggunakan chord 3, saya lebih menumpukan kepada proses membuat keputusan. Namun, 6 topik pemikiran membolehkan saya melihat tema ini daripada pelbagai sudut seperti fakta, emosi, cabaran, manfaat, idea kreatif dan tindakan. Oleh itu, saya merasakan alat ini paling sesuai digunakan. Okey, jadi bagaimanakah awak menggunakan 6 topik pemikiran ini? Cara menggunakan alat ini sebenarnya sangat mudah. Pertama sekali, kita perlulah menentukan isu yang ingin dibincangkan. Dalam pembentangan ini, isu yang dipilih ialah tema Hari Guru 2026 iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Kemudian, kita menggunakan ke-6 topik ini secara bergiliran. Kalau kita tengok dekat slide yang saya share ni, 6 topik itu telah disusun dengan secara teratur. Pertama sekali, ada topi putih yang melihat fakta. Yang kedua ialah topi merah yang melihat perasaan dan intuisi.
Seterusnya topi hitam, berhati-hati dan risiko. Yang keempat topi kuning, kebaikan dan manfaat. 5 topi hijau, kreativiti dan idea. Yang keenam ialah topi biru, kita fokus dan kepada tindakan lah. Melalui kaedah ini, sesuatu isu tu dapat dianalisis secara menyeluruh. Faham. Jadi bagaimana pula awak mengaplikasikan 6 topi pemikiran ini terhadap tema tema Hari Guru 2026 ini? Okey, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana alat ini digunakan lah. Okey, pertama sekali topi putih. Topi putih ni memfokus kepada fakta. Okey, antara fakta yang boleh dikenal pasti ialah tema Hari Guru, iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Tema ini menekankan bahawa guru merupakan tunjang pembangunan negara dan selaraslah dengan aspirasi RPM 2026 hingga 2035 yang memberi penekanan kepada pendidikan berkualiti, inovasi serta pembangunan modal insan. Seterusnya, topi merah. Topi merah ni kita lihat daripada sudut emosi, perasaan ataupun intuisi lah. Apabila mendengar tema ni, saya berasa bangga dan bersemangat kerana profesion keguruan ni diberikan penghargaan sebagai nadi kepada pembangunan negara. Sebagai bakal guru, tema ini juga memberi inspirasi lah kepada saya untuk menjadi seorang pendidik yang sentiasa berusaha dan meningkatkan kualiti diri. Seterusnya, yang ketiga, topi hitam. Topi hitam ni membantu kita mengenal pasti cabaran. Antara cabaran untuk menjadi guru bitara ialah guru ni perlu sentiasa mengikut perkembangan teknologi. Lepas tu, kita kena menguasai pedagogi terkini, mengimbangi beban tugas serta memenuhi keperluan murid yang semakin pelbagai. Okey. Seterusnya, topi kuning yang keempat. Topi kuning ni kita melihat perkara positif lah seperti kebaikan dan manfaat dia. Sekiranya guru menjadi guru bitara, murid akan memperolehi pembelajaran yang lebih berkualiti. Sekolah pula akan melahirkan lebih ramai murid yang berfikiran kritis dan berakhlak mulia. Seterusnya dapat menyumbanglah kepada pembangunan negara. Dan yang kelima, topi hijau. Topi hijau ni memberi ruang kepada kreativiti dan idea. Sebagai contoh, guru boleh mengintegrasikan kecerdasan buatan iaitu AI, pembelajaran berasaskan projek, gamifikasi dan aplikasi digital dalam PDP supaya pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan bermakna. Dan akhir sekali iaitu topi biru. Topi biru ni fokus kepada tindakan dan rumusan dia lah. Jadi secara kesimpulannya, untuk melahirkan guru bitara ni, guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu, menguasai teknologi, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan bekerjasama dengan semua pihak demi melahirkan generasi yang berkualiti pada masa hadapan. Baik Puteri, jadi pada pendapat awak, apakah kelebihan dan kekurangan alat kemahiran berfikir ini? Pada pendapat saya, antara pertama sekali ialah kelebihan lah. Kelebihan dia dapat membantu pemikiran menjadi lebih sistematik. Yang kedua, ia dapat mengalahkan semua ahli memberi pandangan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kreativiti. Dan seterusnya dapat mengurangkan konflik semasa perbincangan dan dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualiti. Dari segi kekurangan pula, alat ini memerlukan masa yang agak lama dan panjang dan memerlukan semua peserta untuk memahami fungsi setiap topi dan kurang susahlah digunakan jika keputusan perlu dibuat dengan segera. Namun begitu,
kelemahan tu masih boleh diatasi lah melalui latihan dan perancangan yang baik. Okey, terima kasih Putri atas jawapan yang sangat bermanfaat dan bernas. Okey, sama-sama Adriana Hanani. Seterusnya, saya ingin mengajukan beberapa soalan lah. Pertama sekali, apakah alat kemahiran berfikir yang paling kerap awak gunakan sepanjang awak berada di UiTM, Dengkil? Alat alat kemahiran berfikir yang paling kerap saya guna di UiTM Dengkil, saya rasa saya banyak menggunakan peta iThink, khususnya peta pokok dan peta buih. Bagi saya, alat ini memudahkan untuk saya menyusun isi, membuat nota dan memahami sesuatu topik dengan lebih jelas. Faham? Mengapakah awak memilih peta iThink berbanding alat pemikiran yang lain? Bagi saya, kerana peta iThink ini mudah untuk digunakan dan ia sesuai untuk pelbagai mata pelajaran dan ia membantu saya untuk melihat hubungan antara idea tu dengan lebih teratur. Okey. Okey. Terima kasih atas perkongsian yang sangat baik. Kesimpulannya, setiap alat kemahiran berfikir ni mempunyai fungsi dan kelebihan masing-masing lah. Namun, bagi menghuraikan tema Hari Guru iaitu Guru Bitara Nadi Negara, 6 topik pemikiran ni sangat sesuai kerana alat ini membolehkan sesuatu isu itu dianalisis secara menyeluruh dari pelbagai perspektif. Jadi saya berharap perkongsian ini dapat memberi kefahaman tentang bagaimana alat kemahiran berfikir boleh diaplikasikanlah dalam dunia pendidikan dan seterusnya dapat membantu kita menjadi bakal guru yang lebih kreatif serta profesional. Sekian, terima kasih. Terima kasih Adriana Hanani. Sama-sama.